Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak kita terfikir kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita berpuasa? Okey, jom kita semak satu persatu tujuan kita berpuasa. Yang pertama, kita nak mencapai tujuan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, yang mana supaya kamu bertakwa. Poin yang kedua, untuk mendidik hawa nafsu kita. Yang mana kita tahu titik lemah ataupun poin lemah bagi hawa nafsu adalah kelaparan. Jadi apabila kita lapar, kita berpuasa, hawa nafsu kita lemah, waktu inilah ketakwaan kita, ataupun kita boleh mendidik hawa nafsu kita, mendidik akhlak kita dan sebagainya. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berpuasa. Kerana apa? Kerana nak hapuskan dosa kita. Ini peluang kita untuk menghapuskan dosa dalam bulan Ramadan ini. Yang mana bulan Ramadan inilah yang mana dalam hadis Rasulullah SAW menyebut, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan semua dosa-dosa yang lalu. Kita rebut waktu ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang untuk kita hapuskan dosa. Yang keempat, tuan-tuan rahmati Allah, untuk meningkatkan rasa empati kepada orang yang tidak berkemampuan. Dengan kita rasa lapar, kita rasa susah dalam bulan Ramadan ini, dia akan meningkatkan rasa simpati sesama Islam yang mana mereka diuji dengan kelaparan dan sebagainya. Dan yang kelima, tuan-tuan rahmati Allah, untuk kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan hanya dalam bulan Ramadan. Inilah waktu untuk kita dekatkan diri kita pada Allah, untuk kita rapatkan yang sebelum ini kita jarak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana puasa bukan sekadar untuk kita berlapar, tapi untuk kita tingkatkan berdoa, beribadat dan perbanyakkan baca Al-Quran. Jadi sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.